Mataf kembali lagi lah geng, kali ni di Lotus Kajang. Bermula daripada 9 Mei sehinggalah 18 Mei 2025. Aku datang hari ni selepas hujan. Memang kena lah geng, makan benda panas-panas. Tujuan utama aku datang dekat sini, aku nak cari ni Tong Mo. Nasib baiklah ada. Walaupun harganya ada sedikit keras, tetapi berbaloi lah sebab aku dapat Tong Mo yang berjusi kali ni. Bab makanan ni janganlah berkira sangat kan. Tapi itulah, kalau sekali-sekala bolehlah. Kalau hari-hari koyak juga pokok. Kalau korang nak makan Tong Mo, perhatikan betul-betul dekat gerai ni ya. Memang aku sangat-sangat recommend. Bukan itu aja, macam-macam ada dekat sini. Kerang rebus pun ada. Jadinya jomlah aku bawa korang jalan-jalan tengok apa yang ada. Kalau dekat Mataf ni tak ada Lok Cing saja sangat lah kan. Kek viral belum moist pun ada geng. Tapi itulah, korang tak sempat lah nak beli sebabnya diorang ada dekat sini 3 hari sahaja. Kenapa korang datang kejap sangat ya? Customernya pun bukan main ramai, beratur punyalah panjang. Tanpa berlengkah masa lagi, jomlah kita cuba apa rasanya Tong Mo ni. Walaupun ada hitam-hitam dekat luar, tetapi rasanya, percayalah cakap aku, memang berjusi dekat dalamnya. Disulam pula dengan sayur-sayuran yang diletakkannya tu memang ngam. InsyaAllah aku akan repeat lagi selepas Lok Cing, dan juga nasi komok pun aku beli juga geng. Kita tapau je lah setengah. Nak makan dekat sini memang pecah perut. Mango dia pun memang lazat. Lok Cingnya macam biasa lah geng, RM3.10. Ingat tarikhnya ya, daripada 9 Mei sehinggalah 18 Mei. Yang berdekatan apa tunggu lagi geng? Boleh try.